Okey guys, Assalamualaikum dan selamat berpuasa. Okey, kita ada satu lagi telefon dari jenama Infinix. Kalau sebelum ni, baru je Infinix lancarkan Infinix Note Edge dekat pasaran Malaysia. Aku dah buat video unboxing, review, semua dah settle. Korang boleh tengok kalau korang berminat. Kali ni, dia keluarkan satu lagi telefon dari siri yang sama, iaitu siri Note. Tapi kali ni, siri ni menggantikan Note 50 sebelum ni. So, dekat tangan aku kali ni adalah Infinix Note 60 versi Pro. Okey, aku perasan dia punya design kotak dia dah lain sikit. Macam ada wavy punya pattern kat sini. Belakang ada spek-spek penuh dia untuk bahagian atas. Ini yang penting kita nak tengok. Dia punya warna dia actually adalah warna solar orange, guys. So, jom kita unboxing tengok apa yang best. Let's go. Note 60 series. Ada sim pintul, dokumen dekat sini. Kita ada casing yang sangat familiar dengan design bulat macam ni. Infinix 90 watt, able USB Type A ke Type C. Ini dia punya telefon, guys. Aku buka ni dulu. Okay, macam aku cakap tadi, warna dia solar orange. So, korang boleh tengok warna dia memang menarik perhatian lah. Dan juga dia punya rekaan dia jenis yang flat side, flat back. Pegang tu grip lebih sedap. Dan untuk bahagian modul kamera ni, aku perasan dia jenis yang glossy, so tambahkan lagi feeling premium tu lah. Alright guys, aku nak setting dulu smartphone orange ni. Kita jumpa kejap lagi. Okay, sepanjang aku setting telefon ni, aku discover banyak gila benda yang sangat menarik perhatian dan sangat unik lah pada Infinix Note 60 Pro kali ni. Obviously, yang pertama korang boleh tengok sendiri dia punya warna, dia punya design dia memang resemble iPhone 17 Pro lah. Even dia punya casing pun pandang sekali, ni iPhone 17 Pro kau beli. Rupanya bila tengok dekat-dekat bukan, sebab ini adalah telefon Infinix. Dan actually korang tengok dia punya modul kamera pun design dia slightly berbeza daripada iPhone 17 Pro. Aku ada kat sini tapi bukan warna orange lah, warna silver. Korang boleh comparekan lah. Boleh tengok sebelah memang design dia lebih kurang, tapi actually agak berbeza jugalah. Kedudukan dia punya flash dan sebagainya. Modul kamera bentuk panjang yang sama dan juga body bersegi lah. Flat side, flat back yang lebih kurang sama. Dan juga actually dia punya size pun hampir sama besar. Tapi obviously rekaan untuk bahagian depan dia berbeza lah. Ada island untuk iPhone, tapi untuk Infinix ni dia gunakan dot display macam ni. Ada beza dia jugalah. Dan sebenarnya aku tak habis lagi sembang pasal dia punya design. Bukan saja dia warna orange, rekaan ala-ala iPhone 17 Pro, tapi dia ada satu feature yang pertama di dalam dunia smartphone ni, iaitu feature yang diberi nama Active Matrix Display. So, untuk setting dia bahagian bawah ni ada Active Matrix Display. So, basically ini adalah feature di mana pada bahagian belakang ni, selain daripada lampu RGB ni, bahagian tepi ni dia ada boleh kata Matrix Display yang korang boleh custom, dan korang akan faham sekejap lagi. Kita onkan dia, dan korang ada dua benda yang korang boleh buat. Pertama sekali Matrix Studio, di mana korang boleh custom apa yang nak tunjukkan pada bahagian belakang. Nampak? Kat sini aku setkan kalau flip to flash, dia akan keluar kat sini, dia akan keluarkan masa. So kalau aku just flip ke belakang, dia keluarkan masa yang terkini buat masa sekarang ni, guys. Dan benda ni sangat best lah, sebab semua animation aku tunjuk kat sini, dia akan hilang tak lama kemudian. Dan korang takkan nampak dia punya kesan dia. Mana nampak kesan dia macam tak ada apa. Kena silawan macam tak ada apa. Tapi sebenarnya dia ada display di bawah tu, guys. Let's say kita tunjuk dengan lebih mendalam lagi kan. Let's say aku settingkan shake, dia akan keluarkan bateri. So kalau aku flip, dia akan keluarkan masa. Dan kemudian aku shake. Aku shake sikit, dia keluarkan bateri punya status 58% bateri. Dan benda-benda ni actually korang boleh custom. Macam-macam benda korang boleh buat. Let's say flip to flash ni, korang boleh custom. Bawah ni ada macam binatang-binatang lah kan. Kalau aku tekan greeting kat sini, nampak dia keluar kucing. Ya Allah, memang best lah. Bawah tu ada lagi binatang-binatang lain, korang boleh pilih. Dan yang paling aku suka, korang boleh custom. Dan aku dah try waktu setting tadi. Sebab tu aku cakap aku sangat amazed dengan telefon ni kan. Aku dah setting kat sini, kita on kan, let's say. So kita pusing TAEKU.
aku letak kucing kat situ. Tapi aku suka lah benda ni sebab dia blend in dengan sangat-sangat bagus. Bukan macam phone Nothing Phone 3 tu yang dia dedicated bulat tu, memang LED situ saja. Nampak tak clean. Dan kalau korang scroll bahagian bawah ni, actually ada macam-macam setting untuk macam-macam kegunaan. Kalau kita start game, korang boleh custom dia punya warna ni. Kalau kita main lagu kan, dia play lagu macam tu, memang nice. Dan juga waktu kita charge pun belakang ni dia boleh hidupkan lah 26% bateri dan sebagainya lah. Dan actually kan ada satu lagi kegunaan yang aku rasakan sangat fun dan mungkin dia ambil inspirasi daripada Nothing Phone 3 tu, aku tak boleh nak deny sebab phone ni keluar selepas telefon tu, iaitu game Mini Play. Ada setting kat sini korang boleh tengok, Matrix Mini Play. Dia ada 2 game yang korang boleh main menggunakan Active Matrix Display ni. Okay, so ada 2 game. Yang pertama adalah Dot Dash. So kalau kita main, kita boleh pilih karakter apa yang kita nak. So let's say aku suka Kiki lah, aku guna karakter dia. So game yang pertama, benda ni untuk buang masa memang sangat nice lah. Aku tak sangka lah phone mid-range daripada Infinix ada feature macam ni. Kalau kata langgar nanti habis lah. Dan dia akan tunjukkan skor kita macam mana. So game yang kedua ni basically kita control kapal terbang ni dan akan tembak subjek dia. Aku suka yang dia gunakan gyro lah. So kita akan control guna ni, motion. Okay, kita bunuh dia langgar. Okay, dia akan tunjukkan kita punya skor berapa, 50. Alright. Okay, feature yang fun-fun kita letak tepi. Sekarang kena sembang pasal dia punya specs dia. So, Infinix Note 60 Pro 5G, macam mana specs dia? Dari segi dia punya screen dia cukup besar, 6.78 inci dan kualiti dia cukup cantik seperti korang jangka daripada phone Infinix. Kualiti AMOLED, refresh rate 144Hz, so memang super smooth dan juga dia resolusi dia tinggi lah, 1.5K, bukannya Full HD Plus yang biasa. Memang crispy lah dia punya display dia. Warna pun cukup lawa guys. Aku boleh kata kualiti screen yang ditawarkan memang cukup sedap lah untuk daily usage, untuk main game ke, tengok movie ke, memang nice lah. Lagi-lagi untuk dia punya segmen. Dan juga dia datang dengan Corning Gorilla Glass 7i. So kalau jatuh sikit-sikit tu dia masih lagi tahan lah. Dan juga lagi satu, dia punya peak brightness dia agak tinggi, 4500 nits. So kalau kau nak guna telefon ni outdoor pun masih lagi boleh kata sangat jelas lah. Okay, now jom kita sembang pasal dia punya bateri dia. Aku boleh kata Infinix Note 60 Pro ni datang dengan bateri sistem yang cukup lengkap. Bateri dia besar, 6500 mAh, dan korang boleh tengok dia punya body dia tak adalah tebal sangat dan juga tak adalah nipis sangat. Dan juga dia punya fast charging dia cukup laju, fast charging yang biasa 90W, dan juga dia support wireless charging juga guys, 30W, dan juga of course bypass charging pun ada untuk korang main game. Sebab tu aku cakap sistem bateri dia memang sangat-sangat lengkap. Okay, itu pasal dia punya bateri. Sekarang aku nak sembang pasal benda yang korang pasti nak tahu, apa chipset yang diletakkan pada telefon Infinix. Untuk Infinix Note 60 Pro ni, berita baik untuk korang semua, ini adalah telefon Infinix yang pertama dengan chipset Snapdragon. Yes, Infinix dah ada chipset Snapdragon, bukan lagi Dimensity yang kita dah tengok berkali-kali, berpuluh kali kan. Finally, ini yang pertama dengan chipset Snapdragon, iaitu Snapdragon 7S Gen 4 5G. Dan prestasi dia aku boleh kata cukup padu lah untuk dia punya segmen dia. Kita clearkan semua, kita clearkan background. Prestasi dia memang laju lah. Loading time dia aku tak ada komplain sangat. Aku yakin untuk kegunaan harian, untuk majoriti pengguna di luar sana memang akan cukup puas hati. Tak silap aku, AnTuTu scores dalam 1.1 juta macam tu, dan combine dengan dia punya memory yang besar kat sini, 8+8 dan storan 256GB. Dan untuk long term pun mungkin korang lebih confident lah disebabkan penggunaan chipset Snapdragon tu lah. Okay, so aku dah cerita pasal dia punya chipset, dia punya bateri, dia punya screen yang aku rasakan cukup cantik ni dan cukup besar. Apa lagi aku nak kongsikan adalah dia punya kamera dia. So kalau korang tengok dekat-dekat pada bahagian bawah ni, dia ada tulis Ultra Clear 50 pixel OIS AI Cam. So yes, telefon ni menggunakan kamera utama 50 pixel. Tetapi untuk sampel gambar dan juga kamera-kamera lain termasuk kamera selfie, semuanya aku tak boleh nak sembang lagi
untuk video first impression ni. So korang boleh stay tune lah pasal specs penuh kamera dan juga sampel gambar dan sampel video di video review penuh nanti. Alright, cuma aku boleh mention yang sama macam Infinix Note Edge, telefon ni juga antara yang terawal lah, antara sebilangan telefon Infinix yang boleh onkan live photo. Dia ada ciri live photo lah untuk dia punya gambar dia. Okay, one final thing yang aku boleh tunjuk ke korang untuk video unboxing dan first impression ni adalah ciri baru, iaitu ciri NFC transfer, di mana dia gunakan NFC untuk transfer file daripada telefon Infinix ni ke ekosistem yang lain. Bukan saja Android, tapi untuk iPhone pun boleh guys. Okay, contohnya aku nak transfer gambar daripada Infinix Note 60 Pro ke iPhone. So kita just buka gambar ni, tekan share. Bahagian bawah ni korang boleh tengok dia ada pilihan untuk instant transfer. Kita tekan sini dan kita boleh buat macam ni. Nampak hadiah tu, dia buku bungkus siap. Dan korang boleh tengok dia akan keluar prompt kat sini, suruh aku buka. Aku dah install app instant transfer. So sekarang dia tengah buat sedikit connection lah untuk hantar gambar antara phone Infinix ke iPhone. Dan feature ni aku boleh kata banyak brand Android dah ada dah. Okay, receiving 100%. So dah hantar dah. So kita tekan view in image. Yes, kita dah terima gambar tersebut. So guys, itu sahaja pasal Infinix Note 60 Pro. Yes, memang design dia lebih kurang macam iPhone 17 Pro, tapi dia punya feature-feature dia kali ni memang sangat-sangat menarik. Aku suka yang ni. Aku suka dia punya specs baru dia. Dia punya screen pun cukup cantik dan macam-macam lagi lah. So itu saja, komen sikit pendapat korang pasal telefon terbaru Infinix Note 60 Pro. Like benda korang suka dan subscribe tu channel aku, dan stay tune untuk video review penuh nanti. Aku akan cerita segalanya pasal telefon ni, termasuklah harga sekali. So korang stay tune dan tengoklah nanti. Alright, jumpa lagi pada video akan datang. Stay safe, hati-hati dan selamat berpuasa lagi. Bye-bye.